selamat pagi, saya cikgu. Jadi kami ingin bertanyakan beberapa soalan yang berkaitan dengan co-curriculum, boleh ke? Okey, boleh. Jadi Banyak soalan pun. soalan yang pertama, basiclah apa peranan dan tanggungjawab cikgu sebagai penolong kanan co-curriculum? Okey, Assalamualaikum. Tahniah lebih dahulu kepada dua partner orang ni kerana berani untuk menyahut cabaran dalam bidang pendidikan ni. Okey, jadi kalau peranan yang dilaksanakan oleh PKKO, saya berperanan di peringkat sekolah memastikan penyertaan murid yang menyeluruh dan penglibatan murid dalam bidang ko yang meliputi 3 aspek: uniform, sukan dan kelab persatuan. Seterusnya saya nak tanya, pada pendapat Encik, adakah pelaksanaan co-curriculum di sekolah ini memuaskan? Okey, alhamdulillah. SK Batu Mengkuang ni pelaksanaan co-curriculum tu pada saya amat memuaskan lah. Sebab dengan pencapaian dan aktiviti yang telah dilaksanakan tu pada saya amat memuaskan. Seterusnya boleh cikgu menyatakan apa pencapaian sekolah dalam aktiviti co-curriculum? Okey, soalan tu dia berkait tak ni dah. Saya kata kita tak ada. Jadi kalau saya nyatakan sini, banyak lah. Okey. Cuma kejayaan yang manis pada tahun lepas, sebab tahun ni dia masih lagi di peringkat, kalau sukan masih peringkat MSD. Jadi kalau tahun lepas 2024, SK Batu Mengkuang ni seorang pelajar kita Muhammad Afiq Razali juara MSSM sepak takraw. Dan dia ni memang killer yang terbaik lah peringkat MSSM. Muhammad Afiq Razali. Selain pada tu dalam persatuan kelab robotik SK Batu Mengkuang tu mencapai pencapaian yang cemerlang dalam penglibatan dan juga pencapaian dia. Okay, jadi kita pergi pada soalan seterusnya. Apakah strategi atau yang digunakan oleh cikgu untuk pastikan penyertaan co-curriculum yang meluas di kalangan murid? Okey, strategi mengikut pengalaman saya, menarik penyertaan yang meluas di kalangan murid ni tak ada cabaran pada saya. Sebabnya aktiviti ko ni merupakan satu aktiviti yang menarik minat murid. Okey, contohnya permainannya, kelab uniformnya memang menarik minat murid. Cuma untuk perjumpaan mingguan untuk makluman awak, kita ada perjumpaan mingguan setiap minggu yang melibatkan 3 elemen tadi lah, uniform, sukan permainan dan juga kelab persatuan. Jadi pihak unit curriculum kena merangka aktiviti yang menarik dan sesuai pada setiap kali perjumpaan itu supaya menarik minat lagi murid untuk menyertai. Dan ni penting sebenarnya, kalau dari segi pentaksiran aktiviti perjumpaan mingguan tu kita akan masukkan dalam PAJSK, penilaian jasmani dan kemasakan kan. Okey. Jadi situlah akan menghasilkan, kita nampak kemenjadian murid tu. Kerana PJSK dia berapa? A ke B ke? Tapi alhamdulillah sini tahun lepas C kata, D tak ada, A pun tak ada. Okay. Boleh soalan selanjutnya. Katanya tuan, adakah sebarang cabaran yang telah hadapi sebab setakat menjadi PKKO ini dalam melakukan tugasan ke program ke? Cabaran tak jadi PKKO pada cabaran juga. Cuma kalau saya
untuk kata untuk panduan lah, nasihat lah, okay. Semua bidang kurikulum baik, kurikulum baik memang cabaran itu ada. Tapi kita kata orang kata buat mudah basuh je. Jadi buat mudah basuh, maka segala cabaran itu kita boleh selesai dengan sendiri. Ilmu je. Dah. Okay, soalan terakhir. Pada pendapat cikgu, adakah aktiviti kurikulum yang diadakan di sekolah ni mempengaruhi perkembangan murid dalam aspek JERIS? Okey, JERIS ni adalah apa tu? Falsafah pendidikan pasal kan. Okey, untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi aspek jasmani, emosi, rohani dan sosial. Okey, memanglah dalam bidang ni apa kejadian murid dalam JERIS tu sangat sesuai. Okey, maknanya jawab tadi meningkat mana soalan Aktiviti kurikulum mempengaruhi. Okey, memang di aktiviti kurikulum lah sebenarnya kalau kita nak kejadian murid dari segi JERIS tu, sebabnya dengan kalau boleh kita buat murid ni adab dulu, baru dia punya dia punya ilmu tu mari semula. Jadi murid yang beradab dia akan menghasilkan murid yang kata baik dalam akademik. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Cikgu tadi cakap cabaran kan. Boleh cikgu perincikan antara cabaran hak cikgu ni sepanjang cikgu jadi PTKO? Tak jawab soalan lagi. Lagi lain. Tadi cikgu jawab cara cikgu mengatasi cabaran tu. Secara general, cabaran. Jadi apa cabaran? Kalau dalam bidang kan ada sesetengah ibu bapa lah, dia orang kata co-curriculum, sesetengah murid memang dia suka co-curriculum sebab dia rasa dia tak pandai dalam bidang pendidikan lah, dalam bidang dalam kelas lah, akademik. Jadi ibu bapa dia berpendapat lain. Dia fikir akademik adalah segala-galanya. Ini hanya setakat sekolah je. Ada ke cikgu pernah ke macam menghadapi cabaran macam tu lah, daripada macam kebenaran ibu bapa anak dia ada skill tapi ibu bapa dia tak setuju? Okey, kalau cabaran dia yang ditimbulkan tu setakat ni saya tak meletakkan cabaran tu, ada sikit tak banyak pun tapi saya tak meletakkan dia tu sebagai satu cabaran utama lah. Sebabnya memang tak ada masalah dari segi sokongan ibu bapa dan kita pun memang kita akan buat menarik ibu bapa untuk bersama dengan sekolah, terutamanya dalam bidang aku. Memang kita perlu sangat ibu bapa ni. Jadi tak ada cabaran lah. Mau jadi sikit-sikit tu ada lah kan. Tak ada masalah. Memang murid akan nak menyertai ikut ni. Memang nak menyertai ikut. Jadi setakat itu sahaja soalan daripada kami. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa untuk dalam sesi temu bual hari ini. Okey, kembali tak apalah. Semoga kata sukses. Okey, terima kasih. Jadi semoga awak dapat satu benda dapat benda lah di sekolah ni, dan semoga saya doakan awak sentiasa sukses.